Dengan bismillah berjuang melangkah berpaksi ikrar la fasyahadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk mengadakan sebuah forum perbincangan bertajuk isu-isu semasa sistem politik di Malaysia. Okey, hadirin yang dihormati, forum kita pada hari ini akan berlangsung selama lebih kurang 30 minit dan dibahagikan kepada 3 ahli panel untuk menghuraikan tentang isu-isu semasa sistem politik di Malaysia. Okey, terlebih dahulu eloknya kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ahli-ahli panel kita. Okey, kita memperkenalkan ahli panel yang pertama, iaitu saudara Adham Danish. Okey, sihat Adham? Alhamdulillah, saya sihat, saudara moderator. Okey, seterusnya kepada saudara ahli panel yang kedua, saudara Muhammad Khair. Sihat Khair? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, seterusnya ahli panel yang ketiga, iaitu saudara Hanis. Sihat Hanis? Alhamdulillah, sihat. Semuanya daripada Kelantan? Betul. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey, tanpa memanjangkan kata, marilah kita mulakan forum ini dengan penuh semangat dan rasa tanggungjawab terhadap isu-isu yang bakal kita bincangkan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberi manfaat dan mencana pemikiran kritis di kalangan kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama, saya nak ajukan soalan yang pertama dan menghuraikan apa pandangan ahli panel yang pertama. Ini adalah isu yang sering diperdebatkan, sama ada sistem demokrasi yang kita amalkan hari ini selari dengan prinsip syura dalam Islam, serta apakah peranan parti Islam dalam arena politik moden. Adham, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, kita bersyukur kepada Ilahi dapat kita berkumpul dalam forum kita pada hari ini yang akan membincangkan isu semasa berkaitan dengan politik. Dan kita selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dan contoh teladan untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya mulakan perbincangan berkaitan dengan konsep syura ataupun parti Islam dalam sistem demokrasi, saya ingin mengajukan satu konsep ataupun satu premis yang jelas, mengatakan bahawa Islam ini bukan sekadar agama ritual semata-mata. Islam merupakan agama yang merangkumi seluruh kehidupan kita dari aspek ibadah, akidah, akhlak, muamalah dan juga sistem politik. Jadi tidak wajar kita asingkan antara Islam dan juga sistem pentadbiran di negara kita. Baiklah, kita sentuh perkara yang pertama, iaitu berkenaan dengan demokrasi dan syura. Kita lihat kepada perbezaan dan persamaannya. Syura merupakan suatu mesyuarah ataupun perbincangan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam sesebuah institusi ataupun organisasi pentadbiran tersebut. Syura juga merupakan tunjang utama bagaimana Allah telah menyebut di dalam Al-Quran, "Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Maksudnya, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Dalam ayat ini Allah telah menyeru supaya pemimpin-pemimpin untuk bermesyuarah dalam membuat keputusan. Seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, dia telah menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita. Apabila memilih pemimpin, haruslah daripada perbincangan sebelum membuat suatu keputusan, Nabi mendapatkan pendapat sahabat-sahabatnya. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat hal ini membuktikan bahawa sistem demokrasi ataupun syura ini bukan daripada barat, bahkan tersebut adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
kita tengok kepada hak rakyat dalam pemilihan pemimpin menurut perspektif hadis. Okey. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh yang terbaik di mana apabila memilih pemimpin ini haruslah daripada perbincangan seperti yang saya katakan tadi lah. Okay, kita tengok daripada hadis riwayat Imam Ahmad, ma khaba man istashara wa la nadima man istakhara. Tidak akan rugi orang yang bermesyuarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Riwayat Imam Ahmad. Ini menunjukkan sangatlah digalakkan proses bermesyuarah dalam memilih pemimpin ini, supaya kita tidak memilih pemimpin yang zalim ataupun pemimpin yang jahil dalam urusan tadbir sesebuah negara tersebutlah, supaya kita dapatkan keadilan kepada seluruh rakyat. Okey, seterusnya hadis yang kedua, iza duyatil amanah fantazir as-sa'ah. Apabila amanah disisihkan, maka tunggulah kehancuran. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berpandukan hadis ini telah memberitahu kita bahawa kepentingan dan tanggungjawab kita sebagai pengundi, kita haruslah memilih pemimpin yang betul ataupun pemimpin yang mempunyai tanggungjawab yang bagus. Okey. Kerana dengan silapnya kita memilih pemimpin yang jahil ini, akan berlakunya huru-hara di dalam sesebuah negara dan kehancuran nilai Islam di dalam jati diri seluruh umat Muslim di negara tersebut. Jadinya kita tidak boleh memilih pemimpin berdasarkan wang ataupun tekanan. Kepada seterusnya kita tengok kepada pandangan ulama tentang parti Islam dalam demokrasi moden. Pandangan ulama mempunyai pandangan yang beragam, namun majoritinya bersepakat bahawa penglibatan Islam dalam sistem demokrasi adalah diharuskan supaya keadilan itu dapat ditegakkan di dalam sesebuah negara tersebut. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau dalam kitabnya Min Fiqh Al-Daulah menegaskan bahawa demokrasi adalah sistem yang paling hampir dengan nilai Islam dalam konteks moden, kerana ia memberikan hak kepada rakyat untuk mengundi dan membuang pemimpin yang berlaku zalim terhadap sesebuah negara ataupun merampas hak asasi rakyat tersebut. Beliau berpandangan parti Islam dalam proses demokratik adalah wajib, kerana ia adalah satu-satunya cara yang praktikal untuk mempengaruhi dasar negara ke arah Islam. Seterusnya, ulama yang kedua, Syekh Rashid Al-Ghanouchi di Tunisia. Melalui pengalaman parti Ennahda di Tunisia, beliau berhujah bahawa parti Islam boleh beroperasi dalam sistem demokrasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip asas Islam. Bahkan beliau menegaskan demokrasi melindungi hak asasi dan kebebasan bersuara yang merupakan nilai Islam. Dan ulama yang terakhir, iaitu Prof. Dr. Hamka di Indonesia, ulama Nusantara yang agung ini, dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan bahawa syura bukan sahaja hak, malah ia adalah kewajipan kolektif umat Islam. Beliau menyokong penglibatan aktif umat Islam dalam arena politik untuk memastikan keadilan ditegakkan. Okey, hadirin yang dihormati sekalian, sebagai rumusannya, Islam dan demokrasi bukanlah musuh. Nilai-nilai Islam bukan musuh, malah keduanya boleh didaraskan dengan syarat demokrasi yang diamalkan berpaksikan nilai-nilai Islam. Kebebasan bersuara, hak memilih pemimpin dan juga penglibatan aktif dalam politik adalah kewajipan setiap Muslim yang menyayangi agama dan negaranya. Parti-parti Islam perlu membuktikan bahawa mereka bukan sahaja pandai berbicara tentang Islam, tetapi benar-benar mengamalkan prinsip syura, keadilan dan amanah dalam setiap tindak tanduk mereka. Itulah harapan dan tanggungjawab kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih semula kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Al-Al dan ahli panel yang pertama tentang ulasan yang cukup saya kira mendalam dan sangat bermaklumat tentang isi yang diuraikan sebenarnya. Jadi kita beralih kepada ahli panel yang kedua, iaitu di mana saudara Khair boleh membentangkan ataupun memberi pandangan anda tentang isu yang sangat sensitif,
tetapi amat penting kalau dititik beratkan berkaitan dengan hak minoriti dan toleransi dalam negara majoriti Muslim seperti Malaysia. Isu ini kalau kita kata sering menjadi punca ketegangan sosial, dan saya yakin bahawa saudara Khair boleh uraikan dengan lebih lanjut pada hari ini sekalian. Kita silakan saudara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator dan yang dikasihi rakan-rakan teknik saya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik dalam memimpin masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Jadi kita kaitkan dalam situasi kita sekarang, saya ingin bawa satu fakta menjawab kepada persoalan isu minoriti tadi. Di dalam dunia kita hari ini, satu-satunya institusi yang utama, yang paling awal membawa hak kepada kumpulan minoriti agama lain adalah agama Islam. Bukanlah seperti yang kita tahu PBB, yang mana PBB ada deklarasi hak asasi manusia pada tahun 1948. Itu sudah baru. Sebenarnya memulakan membawa hak minoriti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri melalui agama Islam, yang mana beliau mengiktiraf, baginda mengiktiraf hak semua golongan termasuk Yahudi dan kaum-kaum lain untuk hidup bersama dalam satu komuniti yang aman dan adil. Okey, kita masuk kepada isu kita yang pertama, iaitu kedudukan bukan Islam dalam negara majoriti Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala jelas melarang umat Islam untuk melakukan kezaliman ke atas individu bukan Islam yang tidak memerangi kita berdasarkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa taqsitu ilaihim. Yang mana bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Ayat surah Al-Mumtahanah ayat 8. Okey, dapat difahamilah bahawa di sini berlaku adil dan berbuat baik kepada golongan bukan Islam yang tidak memerangi kita bukanlah satu apa sahaja, tapi satu suruhan daripada Allah, makna perintah daripada Allah untuk berbuat baik sesama manusia. Dalam konteks Malaysia, kemudahan negara kita ni bukan untuk dinikmati oleh golongan Islam sahaja. Seperti yang kita tahu, semua masyarakat yang berbilang kaum kita ini saling menyumbang kepada pendapatan negara dan saling mempunyai tanggungjawab untuk memajukan ekonomi negara dan sebagainya. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu kebebasan beragama. Prinsip tiada paksaan dalam agama. Berdasarkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dengan jalan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 256. Jadi di sini tegas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaksa, tidak menyuruh kita untuk memaksa individu lain untuk menerima agama kita. Sedangkan kebenaran dan kebatilan itu telah jelas. Ini adalah deklarasi tegas daripada Allah bahawa Islam tidak pernah memaksa. Lebih-lebih lagi Rasulullah sendiri menunjukkan contoh terbaik dalam hubungan antara agama, yang mana hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man adza zimmiyya faqad azani wa man azani faqad azallah, yang bermaksud sesiapa yang menyakiti seorang zimmi, yang mana zimmi ialah bukan Islam yang berada di bawah perlindungan negara Islam, sesungguhnya dia telah menyakitiku,
dan sesiapa yang menyakitiku, dia telah menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan, menyakiti bukan Islam ni dianggap seperti menyakiti Rasulullah dan bahkan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebarang tindakan ekstremis yang mengukut, memfitnah atau menyekat hak bukan Islam adalah bercanggah dengan agama Islam yang sebenar. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu wasatiyah, jalan tengah antara ekstremisme dan kelonggaran. Daripada surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan, iaitu adil dan terbaik, supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia. Berdasarkan ayat ini, saya bawa beberapa pandangan ulama. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menegaskan bahawa sifat wasatiyah bukan sekadar berdiam diri antara dua kelompok ekstrim, tetapi ia adalah pendirian aktif yang berpandukan ilmu, hikmah dan keadilan. Jadi dalam konteks hubungan antara kaum, wasatiyah bermakna mempertahankan prinsip Islam sambil pada masa yang sama bersikap adil dan berperi kemanusiaan kepada semua pihak. Yang kedua, pandangan Profesor Dr. Turk Ramadan daripada Oxford University. Sarjana Islam kontemporari ini menegaskan bahawa umat Islam di negara majmuk perlu menjadi warga aktif yang menyumbang kepada keharmonian masyarakat, bukan warga pasif yang hanya mementingkan komuniti sendiri. Cabaran ekstremisme perlu ditangani bukan dengan kekerasan balas, tetapi dengan pendidikan, dialog dan contoh teladan yang baik. Yang ketiga, saya petik Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam fatwa dan penulisannya. Beliau menegaskan bahawa Islam Malaysia perlu mengetengahkan pendekatan wasatiyah yang merangkumi kesederhanaan dalam berfatwa, toleransi dalam berinteraksi dengan bukan Islam, dan keberanian menolak fahaman ekstremis yang merosakkan nama baik Islam. Okey, sebagai rumusan, seperti yang kita lihat isi-isi yang saya kata tadi, suka saya nak bawa contoh daripada situasi sebenar yang mana kita semua daripada Kelantan. Kita boleh tengok di negeri kita sendiri pun ada berbilang kaum yang mana majoritinya Melayu, kemudian Cina dan India. Saya ada kenal kawan ayah saya ni yang berbangsa Cina, yang mana dia umurnya agak dah tua lah. Saya melihat kepada beliau ni kerana walaupun dia beragama bukan Islam, tetapi dia tetap menyokong pemerintahan setempat, iaitu pemerintahan di Kelantan. Seperti yang kita tahu, parti agama Islam lah PAS. Saya bukan nak promote parti di sini, tapi saya nak katanya walaupun bangsanya bangsa Cina, tapi beliau tidak memikirkan perbezaan agama dan memilih pemerintahan yang sebenar-benar. Dan berdasarkan yang kita lihat, beliau boleh menilai lah pemerintahan Islam lah, iaitu pemerintahan Tuan Guru Ni Abdul Aziz dahulu lah, yang paling kita kata aman damai di Kelantan. Dan kalau kita tanya orang-orang lama pun, mahupun Melayu, Cina, India, mereka akan mengatakan benda yang sama. Okey, jadi hak minoriti dan toleransi bukan isu yang perlu ditakuti. Ia adalah ujian keimanan kita. Seorang Muslim yang benar-benar faham akan ajaran agamanya tidak akan menyakiti mana-mana golongan yang bukan Islam ataupun golongan yang bertentangan dengan pemikiran kita. Malaysia kita ini adalah model terbaik kepada dunia bahawa Islam, demokrasi dan kemajmukan boleh hidup seiring. Kita jangan biarkan suara-suara ekstremis yang sedikit itu merosakkan warisan harmoni yang telah dibina susah payah oleh nenek moyang kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kir atas kemenangan yang saya kira cukup bermanfaat dan para hadirin boleh ambillah dengan secara jelas apa yang dibentangkan oleh saudara Kir. Jadi alhamdulillah kita teruskan kepada ahli panel yang ketiga. Saya kira ahli panel yang ketiga tu tunggu dah lama rasanya. Jadi kita menyebut ahli panel yang ketiga iaitu saudara Hanis yang akan membentangkan tentang isu yang paling relevan dengan generasi muda kita hari ini, iaitu berkaitan dengan globalisasi dan pengaruh barat terhadap sistem politik dan identiti umat Islam. Kalau kira di era media sosial dan dunia tanpa sempadan ini, Hanis mungkin boleh bawa kita meneliti ancaman-ancaman yang tersembunyi yang sedang melanda umat Islam pada hari ini. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Moderator Afiq atas soalan yang cukup baik itu tentang tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Kita perlu akui bahawa sesungguhnya ideologi barat telah memasuk dalam sistem politik Islam kita di Malaysia, yang mana dia telah berkembang meluas, terutama dalam media sosial pada hari ini. Jadinya kita sebagai anak muda perlu sedari perkara-perkara ini. Dalam Quran ada mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walan tardha ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ila akhir ayat, yang mana maksudnya bahawa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan reda, tidak akan berpuas hati sehingga kita mengikuti cara hidup mereka ataupun agama mereka. Jadi di sini penting untuk saya jelaskan apa contoh ideologi barat yang telah bertapak di negara kita. Contohnya iaitu liberalisme, sekularisme dan juga kapitalisme. Yang mana liberalisme sudah kita ketahui bahawa ideologi ini menolak agama dan mereka ini mengutamakan hak asasi manusia secara berlebih-lebihan. Dapat kita ambil contoh seperti sistem Islam, yang mana mereka ni sangat meningkatkan ataupun mengangkat feminisme di Islam, feminisme dalam budaya di Malaysia. Mereka keras mengkritik segala fatwa yang berkaitan perempuan, khususnya di media sosial dan juga di media. Selain itu, kita dapat juga lihat budaya sekularisme, yang mana sekularisme ni dia memisahkan antara Islam dan juga kehidupan manusia. Yang mana kita dapat contoh, mereka ni menganggap agama itu hanyalah ritual semata-mata dan berbeza dengan kehidupan. Contoh yang kita dapat lihat adalah contoh antarabangsa seperti Mustafa Kamal Atatürk, yang mana dia merupakan contoh sekular yang hebatlah, yang mana dia memisahkan ataupun menukar azan dalam bahasa Turki. Itu kita dapat lihatlah perbezaan dari pemisahan agama dengan kehidupan. Seterusnya kita lanjutkan kepada kapitalisme, yang mana kapitalisme ni dia mengutamakan keuntungan ekonomi semata dalam sistem pentadbiran tanpa mementingkan hal lain. Dan ini yang akan menyebabkan riba dan juga penindasan orang-orang miskin dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat budaya-budaya ini sedikit-sedikit masuk dalam budaya kita hari ini, budaya kehidupan kita pada hari ini, tanpa kita dapat sedar, walaupun kita sebenarnya sedang hidup dalam budaya tersebut. Jadi ini yang perlu kita sedari. Kita perlu memberi kesedaran kepada masyarakat Islam pada hari ini. Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa yang maksudnya kalian akan mengikuti kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Jadi sahabat bertanya, siapakah mereka? Adakah mereka itu daripada kalangan Yahudi dan Nasrani? Rasulullah berkata, lantas siapakah lagi? Maksudnya mereka itulah yang akan kita umat akhir zaman ini ikuti. Jadi di sini kita perlu sedari bahawa sistem politik Islam itulah yang sepatutnya kita utamakan, yang kita amalkan di pemerintahan di negara ini. Kita tak perlu contoh ini seperti sistem politik Islam yang diberikan ataupun yang dicetuskan oleh Rasulullah SAW
Ketiga, membina negara Madinah, yang mana negara Madinah itu sesuatu negara Islam yang pertama di dunia. Dan negara Islam Madinah itu dikuatkan dengan piagam Madinah yang digubal oleh Rasulullah SAW sendiri. Yang mana dalam piagam Madinah adanya sistem politik yang hebat yang merangkumi sistem pendidikan, sistem keuangan, sistem jenayah dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat sistem politik yang diamalkan oleh Rasulullah itu sangat hebat. Jadi ada yang mengatakan pada hari ini Islam dan juga politik itu lain, berpisah. Sedangkan Islam dan politik itu adalah sekali. Islam merangkumi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Islam itu syumuliah. Maksudnya dalam politik itu juga adalah ada unsur Islam yang sepatutnya kita amalkan. Jadi kalau sistem Islam tidak hebat, tidak betul, bagaimana Islam pernah menguasai dunia satu ketika dahulu, 2/3 dunia, bukan sedikit, 2/3 dunia. Jadi kita dapat lihat pada sistem politik di Malaysia hari ini, kita dapat lihat bahawasanya sistem pemerintahan Islam di Malaysia ketika ini sedikit goyah dengan adanya ideologi yang saya sebutkan tadi, liberalisme, kapitalisme dan juga sekularisme. Yang mana kita dapat lihat contohnya dalam keputusan mahkamah sekalipun, seperti kes-kes yang sebelum ni, kes langgar lari, kes langgar sehingga meninggal dunia seperti yang kaum India tersebut. Dan ada juga di media sosial yang boleh dicetuskan kontroversi, yang mana ada 2 kes langgar yang menyebabkan kematian. Yang pertama ialah kes langgar menyebabkan kaum India yang kerana dia pemandu mabuk. Yang pemandu mabuk dia melanggar seorang penunggang motosikal sehingga meninggal. Dan satu lagi kes adalah seorang ustazah di Kelantan yang mana dia secara tidak sengaja tertekan pedal minyak dan melanggar seorang murid, yang mana murid itu juga meninggal dunia. Yang menjadi kontroversinya apabila orang India yang melanggar secara mabuk ini diberikan hukuman yang kurang setimpal berbanding dengan hukuman kepada ustazah ini, yang mungkin melibatkan 10 tahun penjara dan akan menghancurkan kariernya. Sedangkan dia melakukan secara tidak sengaja, dan sedangkan dia merupakan ustazah yang merupakan banyak menabur jasa kepada pendidikan di Malaysia ini. Jadi dinampakkan di situ bahawa adanya unsur-unsur politik yang mempengaruhi keputusan mahkamah. Jadi itulah antara contoh yang dapat kita lihat secara dekatnya bagaimana sistem ideologi politik di situ mempengaruhi sistem politik Islam di Malaysia, merangkumi keputusan mahkamah, jenayah dan sebagainya. Jadi penting untuk saya jelaskan di sini peranan-peranan yang perlu kita buatkan untuk mengatasi masalah ini, yang mana pentingnya kepada kita selaku orang-orang Islam yang mengamalkan Islam, guru pendidikan Islam, untuk mendidik anak-anak murid kita memahami Islam dengan secara menyeluruh. Dan kita perlu memahami bagaimana musuh Islam itu bertindak untuk melawan kita. Jadi pentingnya untuk guru-guru pendidikan Islam memberi kefahaman kepada anak murid mereka dan juga memberi kesedaran bahawa Islam pada hari ini perlu bangkit. Dan yang kedua ialah peranan ibu bapa, yang mana ibu bapa perlu seharusnya mendidik anak-anak dengan acuan Islam, yang mana acuan Islam itulah acuan yang terbaik dan juga yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah peranan media massa. Ini yang perlu kita tekankan, yang mana pada hari ini, generasi pada hari ini sangat menggunakan teknologi dan juga media sosial dalam kehidupan seharian. Jadi pentingnya pihak-pihak kerajaan seperti Radio Icin dan sebagainya perlu memperluaskan lagi kefahaman Islam melalui cara teknologi ini, sama ada melalui radio, video, poster dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan semua langkah ini kita bersama-sama bangkit untuk menegakkan Islam kembali di permata dunia. Jadi saya akhirkan dengan satu hadis, Al-Muslimun yang bermaksud Muslimin itu bersaudara. Apabila Muslim itu bersaudara, dia akan saling mengukuhkan antara satu sama lain. Jadi itu sahaja daripada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hadis yang tidak cukup jelas dan merasakan apa yang diuraikan sebentar tadi. Sebab ada tiga ahli panel kita, saya rasa nak bagi 3 wal untuk anda semua, iaitu je.
Okey, saya ingin menutup forum ini dengan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i, iaitu tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu. Semoga kita semua diberi petunjuk untuk sentiasa memilih jalan yang benar dalam apa juga keputusan yang kita buat. Saya selaku moderator minta maaf pada tersalah kata atau bicara kepala dan sebagainya. Dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang hadir. Semoga forum ini memberi manfaat kepada semua. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.